Hai, bertemu lagi di YouTube channel kami. So, sekarang kami berada di Santai di Sawit, area Haji Kosai di Muar. So, mana-mana yang korang nak lepak atau healing, korang boleh datang ke sini. Dia buka daripada pukul 12 tengah hari hingga ke 10 malam. So, ada apa dekat sini? Kita orang pun baru first time. Jom kita cari tempat dulu dan kita order makanan. Sambil tunggu-tunggu tu, korang boleh lihatlah suasana yang ada di sekitar sini. Dia kedainya ada area di tepi jalan saja. So daripada jauh pun korang boleh nampak sebab di situ ada banner. So kita dah pilih tempat. So korang boleh tonton hingga habis. Budak baru bangun tidur. Kacau dia tidur Dia tak bikin apa. Itu ada apa tu? Kuih tiaw, nasi lemak, ayam. Ini nasi lemak satu. Ini nampak tak? Nasi lemak dengan ayam goreng. Sekian. Terima kasih. Boleh tengok ni lah. Hai, yang bakar Tumpang sangat ni. Sekarang kita ada di Santai di Sawit bersama sayang. Kita pun sono lah dia punya ABC biasa. ABC lah tu. Special. Itulah. Ada satu menu dia. Satu menu. Ini kita punya order. Kita dari sini Kau ingatkan nak dekat payung tadi. Order kita nasi lemak biasa 2, ayam goreng set 2. ABC. Terima kasih. Sampai dah nasi lemak kita. Ni ABC, blue lemon. Tinggal satu lagi, ayam. Ini isteri saya. Dia comel. Dari mana cerita? Habis nasi lemaknya ni? Lembut. Kan? Dia macam Ada kacang kacang tau. Tapi suka rasa sini. Ini daripada lain. ada rasa kacang hijau. Tak ada rasa kacang hijau. Kacang hijau. Bibi suka ada herba. Bibi suka ada herba. Lebu. Herba. Lebu. Herba. Bibi suka. Tak. Betul? Selalu kan ada bilik tu tapi macam rasa macam ni. Terima kasih. Iya? Terima kasih. Betul tu. Bongkok.